bahasa Melayu lama kita kan, kencana maksudnya emas. Sebab dekat Menara Alor-Star ni, bila waktu senja tu, dia seakan-akan warna keemasan. Kalau kita semua kan duk pergi buffet Ramadan kan, mana-mana tempat kita pergilah, hotel ke, restoran ke, balik-balik menu sama je, betul tak? Kami ada 7 menu ikonik, banyak lagi sebenarnya 12. Tapi sebab musim kemarau, bahan-bahan tu tak dapat dicari lah. Yang kami dapat lah, Alhamdulillah, dapatlah kulat sisir. Kami buat masak lemak kulat sisir. Ni menu Kedah, bukan menu negeri lain. Kemudian orang sini kata nak sup gearbox. Kami bawa sup gearbox. Gulai rias batang pisang. Kemudian sate. Rusa biasa, arnab biasa, ayam daging tu biasalah. Kami kata kami nak yang rare. Chef kata boleh, dia boleh buat sate itik. Dan feedback yang kita dapati setakat ni, kambing golek boleh challenge lah orang kata. Kalau ada orang kata dia punya lagi start, buat mai kat ni nak rasa. Daging selai masak lemak cili api ada kat sini. Itu pun A juga bagi kat ni. Paku rawan. Paku rawan ni alhamdulillah sementara ada ni, mainlah makan kat Anjung Kencana ni. Sebab apa? Paku rawan ni dia tumbuh dalam parit kan, dalam sungai. Susah nak dapat sebenarnya. Kami minta kerabu beka sebab kemarau. Ya, beka lagi susah. Tapi sebab kemarau tak dapat. Saya Kak Ani, orang panggil juga Mami, orang panggil juga Mak Long. Kak Ani dengan Pak Long adalah pengelola Anjung Kencana yang mengelolakan buffet Ramadan tahun 2026 ni lah di Menara Alor-Star. Itulah Anjung Kencana ni sebenarnya diwujudkan sebab kami nak memperkenalkan uniknya Kedah ni di mata dunia. Anjung tu maksudnya kalau dalam bahagian sebuah rumah tu, bahagian yang kita tinggikan, tempat orang bersantai, dan juga Anjung ni adalah tempat untuk mencerna idea. It's like a power place lah. Kencana maksudnya emas. Bahasa Melayu lama kita kan, kencana maksudnya emas. Sebab dekat Menara Alor-Star ni, bila waktu senja tu, dia seakan-akan warna keemasan.